Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Syaidi bin Razlan. Saya Muhammad Hasib bin Mahfuzi. Saya Muhammad Iman bin Mahir Nizam. Saya Muhammad Zulkifli bin Muhammad Solusi. Kami daripada kumpulan 1 akan menghasilkan video diskusi ilmiah. Dan pada hari ini kita ada 3 wakil yang belajar dari luar negara dan seorang daripada negara kita, iaitu Malaysia. Hujung Azul. Kita ada daripada Malaysia yang akan membicarakan tentang mazhab Syafi'i. Dan yang kedua, Aiman, dia akan membicarakan tentang mazhab Hanbali daripada Arab Saudi. Dan yang ketiga kita ada si Had daripada Pakistan untuk mazhab Hanafi. Okey Zul, nak tanya sikit, apa beza mazhab Syafi'i dengan mazhab-mazhab lain ni? Okey, seperti mana yang kita tahu bahawa mazhab Syafi'i ni biasanya diamalkan oleh negara-negara yang berada di Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura dan lain-lain lah. Jadi mazhab Syafi'i ni dah jadi kebiasaan kepada kita yang menetap di Malaysia ni untuk beramal dengan mazhab tersebut. Sebagai contoh niat, sebagai contoh cara takbiratul ihram dia, cara qiyam dia, cara tangan duduk kat mana. Itulah perbezaan antara mazhab Syafi'i ni dengan mazhab-mazhab yang lain. Okey, terima kasih. Untuk Aiman, boleh cerita sikit tentang mazhab anda? Ni saya mazhab Hanbali. Ya. Mazhab Hanbali ni kita orang kat sana cara solat lain daripada kat Malaysia. Saya dah lama dulu kat Malaysia ni. Yang segi beza adalah niat, kedudukan tangan dan sebagai satu lagi adalah doa kita. Itu beza. Lepas tu dia biasanya yang negara yang ikut ni apa ni, yang ikut mazhab Hanbali ni dia ialah ni seperti negara Qatar, Kuwait dan sebenarnya Arab Saudi. Okey Han, cerita sikit pasal kau punya mazhab yang dipelajari kat sana. Kalau mazhab Hanafi ni, dia punya, kalau dalam solat dia ikut urutan rukun, ikut urutan rukun. Lepas tu dia ada je sama dengan mazhab lain, tapi macam beberapa aspek seperti bacaan dalam solat dan perlakuan sunnah dia berbeza. Lepas tu mazhab Hanafi ni dia biasanya dekat negara India, Pakistan, Bangladesh dan Turki sampai juga dekat Eropah. Faham. Dan saya faham mazhab-mazhab ni dia punya pergerakan tangan semua berbeza. Contohnya waktu angkat takbir. Angkat takbir macam mana untuk Syafi'i tu? Ya, betul. Cara akad takbir bagi mazhab Syafi'i ialah tapak tangan perlulah menghadap betul-betul ke arah kiblat. Tak boleh macam ni ataupun macam ni ke. Sebab rukun dia mazhab Syafi'i ni tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Kemudian ibu jari kita ni perlulah berada sekentang, maknanya di antara bahu dan juga cuping telinga. Maknanya dia akan duduk tengah-tengah. Lepas tu kita punya tangan ni tak boleh terluntuk tau, kena buka sikit, maknanya kita melepaskan dia. Tapi jangan terlalu buka sangat. Lepas tu cara angkat takbir bagi lelaki dan wanita lain. Kedudukan bahu, siku dia. Sebab kalau lelaki kita duduk macam ni tau, dan kita perlu buka sikit ketak kita sebagai tanda macam kita berserah kepada Allah SWT. Mana kalau perempuan ni dia untuk menjagalah kewanitaan dia, keaiban dia perlu tutup sikit. Maknanya dia punya bahu, ketiak dengan ni perlu rapat lah. Macam ni contohnya. Itu saja. Okey. Apa pula? Saya dengar juga yang mazhab kedudukan tangan semasa solat tu. Waktu kita lepas kita angkat takbir, kita letak, ada yang letak di dada, ada yang letak di bawah pusat, ada yang letak di atas pusat. Macam mana Tuan Iman? Kalau ni pula. Okey. Kalau mazhab Hanbali pula, kalau pas dah angkat kita sama ya, tapi kedudukan tangan tu dia kalau kat Hanbali, kalau mazhab Hanbali ni
dia kena di atas pusat. Lepas tu dia perlu di bawah dada. Macam mazhab Syafi'i kan tak kisah kakak, tapi tidak berbuatkan. Tapi kalau mazhab Hambali ni dia ditegaskan, maksudnya perlu dibuat. Gitu. Okey. Macam mana pula kamu Han? Kalau macam mazhab Hanafi ni dia sama dengan mazhab apa? Syafi'i. Waktu Abiyatul Ihram tu dia angkat kedua belah tangan sama juga setentang dengan bahu dan telinga. Habis ucap Allah Akbar. Okay, faham. Pasal baca doa kunut. Baca doa kunut beza mazhab, beza masa guna doa kunut tu. Macam mana tu Zul? Baiklah, bagi mazhab Syafi'i doa kunut ini dikira sebagai sunat muakkadah dalam mazhab Syafi'i. Sebab kita selalu baca doa kunut ni apabila naik daripada rukuk pada rakaat kedua ketika subuh ke. Dan dia dikira sebagai sunat muakkadah. Sunat muakkadah ni ialah sunat yang dituntut, maknanya digalakkan untuk kita melakukannya. Dia boleh ditinggalkan tapi akan jatuh kepada makruh. Maknanya sebab kita tahu kita punya solat ni akan dapat full ke. Macam kalau solat berjemaah 27 kali ganda pahala kan. Kita tak tahu solat kita ni confirm dapat 27. So kunut ni dikira sebagai sunat tambahan untuk kita buat untuk menambahkan pahala kita. Sama juga dengan tasyahud awal. Tasyahud awal ni dikira sebagai sunat muakkadah. Tapi walaupun nak tinggal boleh je. Tapi orang kata apa, rugilah kepada kita sebab kita tahu kita punya pahala solat tu berapa. So nak tinggal tu akan rasa rugilah. Dan kita juga kalau kita tertinggal, cara untuk macam orang kata cara untuk apa orang kata, Kodok balik. cara untuk macam boleh kita kodok balik lah. Cara untuk kodok balik apa yang kita tertinggal tu kira kena sujud sahwi. Sujud sahwi pula biasa dilakukan apabila tertinggal rukuk, tertinggal benda-benda perkara-perkara yang selalu kita buat. Macam orang kira apa, doa kunut ni kira sebagai rukun lah senang. Baru sebab mazhab Syafi'i doa rukun ni digalakkan lah. Itulah sebabnya. Okey, faham. Macam saya dengar juga mazhab lain macam waktu solat berjemaah lah. Waktu solat berjemaah, contohnya mazhab Maliki, makmum tak wajib baca Al-Fatihah semasa solat. Tapi saya dengar mazhab lain wajib baca Al-Fatihah semasa solat berjemaah. So apa perasaan kalian ataupun apa pendapat kalian tentang perkara ini? Adakah makmum wajib baca Al-Fatihah ketika tengah solat berjemaah? Sila. Saya ke? Saya akan memberikan ini kepada Aiman lah. Sebab Aiman lebih mendalami mazhab Maliki. Kalau kita pun sama tak? Makmum pun perlu diwajibkan untuk baca Al-Fatihah. Sama macam yang lain, tapi mungkin kalau yang lain mazhab mungkin lain pendapat, so kita serahkan kepada Aziz kan. Pasti. Okey. Kalau kita pun sama juga mazhab apa ni? Mazhab Hambali. mazhab Dah dua je pasal di Malaysia. Macam tu sekarang. Dia dah belajar banyak kat Malaysia. Biasa tu. Tak apalah. Senang kata bacaan Al-Fatihah kan adalah salah satu rukun dalam solat kan. So macam mazhab Maliki, dia kurang tepat sedikit lah kita dapat lihat kat situ. Walaupun tidak salah apabila gunakan dia dan tidak salah kita guna yang lain, tapi lebih baik kita ambil yang mengikut rukun yang sebiji-sebiji lah kan. Dia kalau nak senang, lebih baik kita gunakan mazhab yang kita sendiri belajar. Sebabnya bila kita pergi tempat orang kan, lepas tu kita nak ikut dia punya cara solat, dia akan berlainan tau. Contoh macam nak ikut imam. Macam contoh kita pergi Mekah. Mekah menggunakan mazhab Hambali kan.
Betul. Itu mazhab Maliki. Hambali kan? Hambali. Mekah menggunakan mazhab Hambali. Jadi kalau kita nak ikut benda tu, mungkin kita, kenapa dia baca macam ni? Kenapa dia baca macam ni? Jadi lebih baik kita hanya mengikut tapi stay menggunakan kita punya mazhab. Sebab kita punya mazhab ni daripada kecil kita dah belajar. Itulah saya rasa kita sepatutnya guna kalau walaupun pergi tempat orang. Tapi kalau nak belajar tentang masa-masa lain pun boleh juga. Tidak salah, tidak salah. Tapi kalau kau nak guna setiap satu cara-cara mazhab tu mungkin akan bertukar, mungkin akan menjadi salah lain pula. Kalau macam tu dah sampailah untuk penutup kita. Penutup kita pada malam ni kita akan berbincang sedikit, memberikan pendapat atau kesimpulan lah daripada apa yang kita dapat hari ni. So macam kalian kata tadi, dekat kalau kita pergi ke tempat lain, janganlah kita pergi ikut orang mazhab orang yang lain tu. Ya, betul. Sebab kita tak pasti lagi yang kita boleh hadam mazhab-mazhab mereka tu. Baiknya kita gunakan mazhab sendiri kan. Bukan mazhab sendiri, Mazhab yang digunakan kan saya. Jangan tersalah faham ya. Bawa balik Malaysia. Masya-Allah. Okey, dengan itu tamatlah sudah diskusi ilmiah yang kami bicarakan sebentar tadi. Baiklah, dengan itu kita tutup kita punya majlis pada hari ini dengan tasbih Al-Farah dan surah Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi